saksikan seorang female sex worker sedang berjumpa dengan PKK atau pekerja kesihatan komuniti kita. Jom saksikan. Encik Normala, Ya, tadi ada call saya. ya. Okey, boleh saya bantu? Saya nak buat saringan penyakit berjangkit tu. Okey. Tapi saya tak nak pergi KK. Oh, okey. Mengenai tentang penyakit berjangkit. Okey, awak jangan risau. Saya daripada NGO. Okey, saya boleh bantu untuk awak buat saringan di tempat awak lah. Contohnya macam kawasan-kawasan yang tertutup lah. Seperti macam awak stay hotel mana? Dekat sini je. Okey, awak berapa orang? Boleh tahu? Kawan-kawan saya dalam 5-6 orang macam tu. Oh, okey. Sebelum tu saya tak bertanya. Okey. Memang pekerjaan awak untuk cari pelanggan? Ya. Okey, sebelum tu saya nak tanya. Okey. Biasa awak melakukan sesuatu hubungan tu menggunakan kondom ataupun tidak? Ikutlah, kadang-kadang saya pakai, kadang-kadang saya tak pakai. Oh, so depend pada customer lah. Okey. So kalau lebih bagus buat test ni lebih baik untuk 3 bulan. 3 bulan, setiap 3 bulan. So kita tahu kita punya kita punya kesihatan tu. Okay, so kalau tak buat tu saya boleh buatkan. Awak tak perlu datang ke KK. So boleh info saya setiap 3 bulan. Tapi boleh ke kalau saya bawa kawan-kawan saya semua? Boleh, tak ada masalah. Nanti kita set masa. Okey, awak boleh bawa berapa orang yang awak nak? Nanti saya kumpulkan kawan-kawan saya lah. Ya, betul, boleh. So saya akan bantu awak lah. Okey.